Stereotype dipimpin oleh Cikgu Syamil. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami dari Kuliah 3 akan mempersembahkan cerita rakyat Melayu yang bertajuk Si Lucai dengan labu-labunya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang lelaki bernama Si Lucai. Dia terkenal sebagai seorang yang bijak dan pandai menggunakan akalnya. Si Lucai, kamu telah melakukan kesalahan. Beta menjatuhkan hukuman. Bawa dia ke tengah laut dan campakkan dia. Baik, Tuanku. Saya akan memberitahu pengawal yang lain. Pengawal pun membawa si Lucai menaiki sebuah perahu. Wahai tuan-tuan pengawal, sebelum aku dihukum, bolehkah aku meminta beberapa biji labu diikat pada badanku? Boleh, itu permintaan terakhir kamu. Pengawal pun mengikat beberapa biji labu pada badan si Lucai. Sementara kita menuju ke tengah laut, marilah kita menyanyi bersama-sama. Si Lucai, si Lucai, si Lucai terjun